Salah tak kita jual tahi ayam? Tengok tak ada arah nak jual. Jual tahi ayam orang dagang. Hasil tu boleh tak kita buat beli makan minum kita? Tak. Dia nak jual tahi ayam, dia banyak ayam, faham? Jadi banyak tahi bawah gerbang, tahu tak? Dia nak jual tahi ayam. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kerana mabek barang jualan tak boleh benda najis. Mutan najis boleh, benda yang terkena najis boleh. Kita nak jual cakur, cakur tu kena tahi ayam, sah jual beli. Kerana bukan jual tahi ayam, jual cakur, cakur tu suci. Tapi tahi ayam tu barang najis. Diri mabek, diri barang jualan tak sah jual beli. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain sah. Jadi kerana kalau mazhab Syafi'i kita guna, kita upah akad. Upah akad tahi ayam seguni, kita boleh 40 ya. Faham? Hukumnya sah dalam mazhab Syafi'i, upah akad najis. Nilai dia kalau jual beli 40 ya. Jadi jangan akad saya beli tahi ayam ni. Saya upah awak akad tahi ayam seguni 40 ya. Hukumnya harus. Okey? Dia ada alternatif dia, ada pilihan dia. Jadi jangan saya jual lah tahi ayam ini dengan harga 40 ya, tidak sah jual beli. Kerana syarat sah jual beli barang jualan mesti barang yang suci. Faham?